kisah di mana Shinbe? Tengok tahu. Teruk betul mereka tu. Saya tak sangka sampai boleh jadi macam ni. Sampai hati betul makcik kantin Rantaro dan Kirimaru ketawakan saya. Saya marah ni. Saya tak nak balik sekolah ninja lagi lah. Shinbe! Oh, Shinbe! Mana kamu, Shinbe? Kalau Shinbe betul-betul nak berhenti sekolah, ni semua memang tanggungjawab saya pasal semua ni. Alah, macam mana ni? Shinbe ni tak payahlah sampai bawa semua barang dia sekali. Yelah, memanglah kita salah sebab ketawakan dia. Tapi tak payahlah kecil hati sangat. Langsung tak macam Shinbe yang biasa kan? Yelah, kalau kita bagi tahu dia mesti faham. Tapi kan, peliklah kita tak dapat kejar dia lagi dari tadi. Betul cakap awak tu. Shinbe tu berjalan dan berlari lambat. Jadi sepatutnya kita memang dah boleh kejar dia sekarang ni. Kirimaru. Ha? Apa yang kamu bercakap lagi tu? Cepat sikit. Baiklah. Jom. Baik. Oi, cepatlah sikit. Kalau tak cepat nanti tak dapat kejar. Tunggu kami. Akhirnya saya dapat keluar dari sekolah ninja. Kalau ikut jalan biasa, tentu mereka dapat kejar dan jumpa saya. Jadi saya nak ikut jalan gunung belakang. Masalahnya pula saya sesat jalan. Saya tak pernah sampai tempat ni. Macam mana ni? Kita dah sampai, makcik. Inilah rumah Shinbe. Jadi betul lah cerita yang saya dengar selama ni. Papa Shinbe memang seorang pedagang yang hebat kat tengah-tengah bandar ni. Makcik kantin, sudahlah tu. Mari kita masuk ke dalam cepat ya. Ya, baiklah. Maafkan saya. Sejak peperangan berlaku kat sini, keuntungan saya dah berkurang sikit. Masalah betul lah. Tuan Besar, Apa ni? ada tetamu datang dari sekolah ninja, Tuan. Tetamu dari sekolah ninja? Siapa pula tu? Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Makcik kantin. Dan juga kawan baik Shinbe yang sentiasa sihat. Rantaro dan Kirimaru. Oh, selamat datang ya semua. Papa Shinbe ada tak? Kenapa dengan Shinbe? Saya dah agak dah, dia belum balik. Ni semua salah makcik lah ni yang jalan laju sangat. Mesti kita dah terlepas Shinbe tadi. Peliknya. Tapi kenapa pula dengan Shinbe ni? Shinbe cakap nak balik ke rumah dan dah bawa keluar semua barang-barangnya dari sekolah ninja. Shinbe dah bawa keluar semua barang? Maknanya Shinbe nak berhenti sekolah ninja ke? Bukan macam tu, pakcik. Apa dah jadi dengan Shinbe sekarang ni? Yelah, dalam perjalanan tadi. Marilah masuk. Hari ni ada perkhidmatan istimewa. Bolehlah makan banyak-banyak. Makcik kantin, jomlah kita berehat makan kejap nak. Tak boleh. Kita dah tak ada masa untuk berhenti berehat, faham tak? Kirimaru. Kalau Shinbe lalu kat situ, mesti dia dah singgah kejap. Silalah rasa kuih dangu ni. Ada nak rasa kuih dangu? Hari ni boleh makan banyak-banyak tau. Makan banyak-banyak? Baik, saya nak makan. Saya dah kenyang dah. Masih ada banyak lagi ni. Saya dah tak boleh makan ni. Tapi takkan nak tinggalkan makanan. Saya kena habiskan. Alah, sakitnya perut saya. Kalau jadi macam tu, habislah saya. Alamak, Shinbe ni. Dia jadi macam ni sebab saya selalu suruh habiskan makanan dia. Papa Shinbe pun ajar dia macam tu ke? Papa Shinbe, janganlah risau sangat pasal ni. Sebenarnya bukan macam tu. Habis tu macam mana? Sebenarnya... Masa dalam perjalanan, bukannya ada kedai dangu aja. Jangan-jangan... Untuk hari ni, boleh tambah banyak-banyak. Baiklah, saya kena makan ni. Kalau boleh tambah banyak-banyak, saya kenalah makan semuanya. Pakcik, bawa semua sekali ya. Sakit perut. Kalau jadi macam tu, habislah.
Shinbe bukan makan dangus saja. Lepas tu makan mi udon pula. Kan kami cakap bukan macam tu, Papa Shinbe. Bukan macam tu yang dah jadilah. Habis tu macam mana? Sebenarnya... Bila dah makan macam tu, dia akan haus jadi. Hauslah, saya nak minum air. Sejuknya air ni. Saya tak boleh tinggalkan. Air sungai langsung tak berkurang. Kalau jadi macam tu, habislah dia. Shinbe. Bukan macam tu lah. Makcik kantin ni, kalau terus macam ni, tak habislah cerita. Makcik risau sangat. Makcik nak pergi carilah. Habis tu, cerita yang sebenar, apa dah jadi pada Shinbe ni? Yang itu sebenarnya... Cikgu Yamada, kita kena tentukan menu makan malam cepat. Saya tahulah Cikgu Doi. Tapi semalam dah ada tempura. Kemarin pula ada daging bakar. Biar saya yang tentukan. Alamak, tiba-tiba je ni. Tuan Pengetua, jangan gunakan teknik ninja dengan sia-sia. Yalah Pengetua. Menu makan malam hari ni, makanan Jepun yang mahal. Makanan barat yang cantik. Makanan timur yang banyak. Kita akan buat secara besar-besaran. Makan sebanyak mana pun boleh, faham tak? Kalau yang tu, saya pun seronok kalau saya boleh buat Pengetua. Kita mana ada duit nak belanja sebanyak tu, Pengetua? Kalau macam tu makanan ninja. Ada yang salah ke? Besar sangat perbezaannya, Tuan Pengetua. Bagilah menu yang biasa sikit, boleh tak? Maaf lah ya. Saya dah balik dah. Eh? Laparnya perut saya. Shinbe! Apa dia? Shinbe dah hilang selepas keluar daripada sekolah ninja. Ya, dah puas kami cari tapi tak jumpa. Shinbe! Papa Shinbe! Papa Shinbe! Bertahan sikit lah ya. Makcik kantin, habislah. Papa Shinbe dah pengsan. Macam mana ni? Ah, Makcik kantin pun dah pengsan lah. macam mana ni?